Pada 11 Januari 2014, kita digemparkan dengan tajuk berita muka hadapan berita harian, Al-Quran dicemari. Pencemaran tersebut dilaporkan adalah melalui aplikasi versi digital, dipercayai dihasilkan oleh kumpulan ajaran sesat seperti Qadiani. Melalui gambar handphone yang dipaparkan oleh berita harian, jelas terdapat penambahan ayat Al-Quran di dalam aplikasi tersebut. Sebenarnya sebelum penyiaran berita ini, pelbagai pihak telah mendedahkan dan menyebarkan perkara tersebut. Di antaranya ialah pakar motivasi yang terkenal Dr. Tengku Asmadi dan juga Datuk Siti Nurhaliza. Persoalannya sekarang, apakah benar gambar yang dipaparkan tersebut adalah aplikasi daripada Jemaah Ahmadiyah yang diejek dengan panggilan Qadiani? Jemaah Ahmadiyah telah menafikannya dan menuntut keadilan kepada pihak berita harian. Mereka telah mengutus surat memohon pihak berita harian memberikan bukti bahawa gambar handphone yang dipaparkannya adalah aplikasi yang dihasilkan oleh Jemaah Ahmadiyah. Tetapi selepas 7 hari, pihak berita harian gagal memberi sebarang respon. Ini membuktikan berita tersebut adalah palsu dan berunsur fitnah serta hasutan. Jemaah Ahmadiyah telah membuat laporan polis untuk membolehkan pihak polis menyiasat dan mengambil tindakan yang sewajarnya. Pihak berkuasa harus menyiasat perkara ini. Pertama, siapa dalang sebenarnya mengeluarkan aplikasi tersebut? Atau siapa yang membuat superimpose yang memasukkan ayat-ayat lain di dalam surah tersebut? Siasatan pihak berkuasa ini diharapkan dapat kerana fitnah ini sangat membahayakan kerana dia bersifat hasutan. Gambar handphone yang dipaparkan oleh berita harian telah menyinggung perasaan umat Islam dan menghina Al-Quran. Dan yang pasti, aplikasi tersebut bukanlah dihasilkan oleh Jemaah Ahmadiyah.